Masa malam terakhir teroka Sungai Muar kan, ada sesuatu yang pelik berlaku. Saya ingat lagi, pada masa tu pukul 4 pagi, kita orang tidur atas bot pada malam tu. Dan apabila saya baru je nak terlelap, saya mendengar ada sesuatu yang sedang menyeritkan badannya dekat bawah bot. Awalnya memang saya ingatkan kayu, tapi dalam duduk berfikir tu kan, bunyi siritan berlawanan arah daripada bunyi yang awal tadi kan. Dalam hati saya fikir masa ni, takkan kayu ni boleh reverse. Dan sebelum kita rasai pengalaman tu kan, kita perlu mengharungi dekat 50 km lagi sebelum kita sampai dekat JT Kunang-Kunang. Cikgu Bisman, kita jumpa lagi. Abang Ijan. Masa on the way nak naik ni kan, Muhib ada cerita dekat si yang kalau kita ada rezeki petang ni, kita akan nampak burung enggang bermain dekat JT Kunang-Kunang. Sebab selalunya ada 2 ekor burung enggang yang akan bermain dekat JT Kunang-Kunang pada waktu petang. On the way nak balik geng. Nak balik ni tak banyak nak persinggahan. Geng, kita dah sampai kat JT Abang Kamis dekat Lenga, Kampung Lenga kan. Kita berhenti kejap lihat. Ini Abang Kamis kita. Dan dekat Kampung Lenga ni dialah yang melayankan si dengan Muhib. Kita orang sempat lepak dekat warung, berkena teh tarik. Dan ada brother Panther kan, datang lepak sekali kan. Terima kasih lah pada semua sebab luangkan masa bersama si. Dan sebelum kami bongkar daripada JT Abang Kamis ni, si sempat merasa naik champion perlombaan motorbot Sungai Muar. Ini bot lah geng, nombor 1 daripada Kampung Lenga. JT Lenga, JT Abang Kamis. Hari, ada lagi sehari je nak habis kan. Woohoo. Okey bang, Assalamualaikum.